So selepas sebulan aku rasa baru ada match lagi. Tu pun Kuching lawan Melaka. Aku selamat lah kita dah siap ada game. Dan malam tu macam biasa stadium pun dah mula rami. Cuma aku rasanya sik lah serami game semi final lah ya. Sik lah serami game lawan Terengganu ya. Cuma boleh lah. Jom kita nak pergi beli air dulu baru kita masuk ke stadium. Jom. Ada warna merah. Benda tu antara hot stuff je lah bagi aku. Jadi beli baju bang. Okay. Dari sini kita. Hah? Dari sini. Dari Saratok. Dari Saratok. Saratok sama itu. Orang Saratok. Ini Saratok deh. Boleh datang itu. Boleh datang situ. Tu dah berapa kali dah pergi lah. Selalu Naga lah. Selalu duduk di sini. Duduk di grandstand. Di tempat berbumbung ya. Okey. Orang Saratok jadi. Terima kasih. Okey, jam ni malam tu. Berapa kosong malam tu dek? Malam tu kami target 2-1 lah, bawa banyak-banyak. Bawa banyak-banyak. Asal menang lah. Cukup. Ya dari sini tu baju kuning tu dari sini. Dari depan. Oh di depan. Okey, berapa kosong malam tu? 4-0. Duduk sini dek. Hah? Sini duduk. Zon ni. Zon A. Okey. Okey dari sini tu. Sehat ni. Okey, malam tu berapa kosong? Kita orang pun jangkaan malam tu. 1-0. Siapa yang skor malam tu? Kita kata. Kuching lah. Player. Nama player. Sebut orang nama player. Ramadan. Okey, makasih. Okey. Kami orang tu adalah penyokong setia Kuching ah. Kami orang tu berjual sate. Nama kedai kami orang Ramadan Kampung. Okey, putih kami tu. Ayo kami. Ada lagi. Dari Sebuyo Simunjan. Nang Stadium. So ini tu aku pergi ke Zone C. Itu adalah one of my favorite spot juga sebenarnya. Sebab bila kau duduk kat sini kau boleh langgar badan di tepi. Memang balance. Kau boleh langgarnya menyerang, kau boleh langgarnya bertahan. Balance. Pun duduk di Zone C tu lah banding duduk di Zone A. Tapi yang itu aku rasa memang si berapa nak kami lah. Si atas nun. Okey, si berapa nak kami lah. Jom kita nak pergi tarik tempat duduk dulu. Uzur benar dapat. Aku pun heran nak lantai tu. Si atas. Kita nak pergi ke Zone C. Kita nak cari spot kita. Aku rasa ini yang paling sesuai. Jom. So malam itu kita duduk di Zone C. Kehadiran malam tu aku boleh katakan sangat-sangat rendah lah. Aku rasa mungkin tu yang paling rendah sepanjang season tu. Mungkin sih sampai pun dalam 4,000 aku rasa. Entah 2,000 lebih. Jom kita tunggu update kelak macam ni. Jom kita layan game dulu. Nampak kan tadi? Apa tu? Oh, dulu apa? Malam tu game siapa player yang kita minat Angga? Player City siapa yang kita minat? Ramadan Yuki. Ramadan dengan Yuki. Sebab apa kita minat Ramadan? Hanya okey main. Okey. Tania. Arif Aiman. Mana? Syafiq Ahmad. Okey. Beksen. Benar kan Beksen? Okey, Gi. Cincai. Boleh Kuching saya minta sign ke? Ada. Okay, channel kami minggu tu hari tu khas Nurita tak?
Okey. Jangan ambil off mic lah. Jangan. Okey. Tok Syaril. Syaril lagi. Tok Syaril. Tok macam lepas-lepas yang masuk tadi. Play 4-4 Arif Hasan. Gi play kucing, kami mau sign play kucingnya. Boleh? Sini Gi. Tinggal bajunya. Ni? Tinggal. Dia banyak Ki. Pemain yang kita minat siapa? Pemain yang kita minat? Kami minat Haziq Nazli. Haziq. Haziq. Tak, siapa minat tak? Ramadan. Ramadan tu? Ramadan. Oh, Ramadan. Okey. Jadi game kita asal untuk best eh? Best? Memang rancak lah. Memang rancak. Sup juga lah nangganya. So untuk main game okey, puas hati. Alhamdulillah menang. Player man of the match. Lelah. Okey, hari tu kita interview. Okey, bang. Okey. Apa interview Hari dah? tu apa perasaan kita setelah Kuching dapat mengalahkan Melaka FC? Oh, memang bangga lah. Enggak. Menang 4-0. Oi, satu kejayaan yang bagus sebenarnya. Cuma yang bestnya dah menang 4-0, kita pakai pemain-pemain muda. Ada debut seorang pemain baru dia nak 46 nak. First game nak 46. Siapa namanya? Aiman ke? Arif ke? Pasti juga. Ya, tapi pemain baru, pemain belia baru. Memang bagus lah. Esok perlawanan Liga Premier Sarawak. Okey. Kuching FA lawan dengan Semarahan. Okey. Boleh sih minta kita penyokong untuk support Sidak Kuching FA esok. Okey. Kita orang yang mau lagi dengan aksi bola sepak. Esok kita ada Liga Premier main dekat Stadium Sarawak. 8.15 malam Kuching FA lawan Semarahan. Penentuan nak untuk tempat kedua ataupun top. Kedua. Yes, kedua. Serian top. Yes. Okey. So, kami kita orang yang area Kuching tu dah lalang kedua cuti sekolah tu pergi Stadium Sarawak nangga game Kuching. Kuching FA. Come on. Right. Okay. Jom last. Okey, last. Kita sebut, kami sebut Kuching 3 kali, kita sebut Kuching. Okey. Sebenarnya. Kuching 3 kali. Kuching. So jom kita balik. Okey, balik. So, tahniah Kuching menang bukan jam sorry. Kuching menang 3-0 ke atas Melaka, 4-0 atas Melaka. Dan aku rasa salah satu pencapaian yang baik. Oh, orang laki gap tu jangan nemu dah. Sini duduk dia. Ini, boy ya. Sini jono dia. Jono, terbiasa. Okey. Kuching City. Sedih Kuching. Kuching steady. 4-0 nak steady nak. Nang steady. Lalu habis bateri mic tu.